Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimanakah strategi baginda Nabi SAW ketika menentang Bani Quraizah? Strategi Nabi SAW ketika menentang Bani Quraizah adalah tidak melakukan penangguhan. Itu selepas habisnya ataupun selepas rasminya kemenangan pihak muslimin ketika mana perang Ahzab. Tanpa berlengah lagi, baginda Nabi SAW dan juga para sahabat terus meluru ke benteng Bani Quraizah untuk menyerang mereka. Antara lain, strategi yang digunakan oleh baginda Nabi SAW adalah dengan kaedah pengepungan yang panjang. Baginda Nabi SAW dan juga pihak muslimin telah mengepung Bani Quraizah selama 25 malam. Tempoh kepungan yang lama menyebabkan moral Bani Quraizah walaupun di dalam benteng menerima tekanan yang tinggi dan menyebabkan mereka bersedia untuk menyerahkan diri. Kalau diperkirakan pada logik, sepatutnya Bani Quraizah dapat bertahan lama kerana dalam peperangan Ahzab, Bani Quraizah tidak menyertai peperangan itu pun. Bahkan mereka hanya berdiam diri di dalam benteng sahaja. Sedangkan pihak muslimin ketika mana perang Ahzab, sebelum perang lagi telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menggali parit dan bertahan beberapa malam dengan cuaca yang sejuk dan disambung lagi 25 malam untuk mengepung Bani Quraizah. Antara strategi baginda Nabi yang lain adalah menyekat perhubungan Bani Quraizah dengan orang luar. Hal ini bertambah-tambah lagi memberi tekanan emosi dan juga tekanan perasaan bagi penduduk Bani Quraizah. Dan akhirnya penduduk Bani Quraizah bersetuju untuk menyerahkan diri mereka kepada baginda Nabi SAW. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.